Itu ada pula pihak yang tidak mahu menyokong Palestin dalam isu ini kerana mereka mengatakan takut nanti kalau Palestin menang, mereka kata kiamat dah. Hal ini kerana salah faham memahami hadis Umranu Baitul Maqdis Kharabu Yasrib. Jadi bagaimana kita nak memahami benda ini? Cumanya saya nak respon pada hadis tadi. Hadis ni dia bukan larang kita membangunkan Palestin, Baitul Maqdis. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud juga. Memanglah Nabi kata Umranul Baitul Maqdis Kharabu Yasrib. Kita kena tengok keseluruhan hadis itu. Membangunnya Baitul Maqdis bererti kemusnahan Yasrib. Yasrib ni Madinah. Wa kharabul Yasrib khuruju malhamah. Dan musnahnya Yasrib akan keluarnya fitnah, gaduhan macam-macam. Wa khuruju malhamah fathul Qastantiniyah. Dan berlakunya fitnah itu, kekacauan itu semua, akan berlakunya pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel akan dibuka oleh tentera Islam. Fathul Qastantiniyah khurujud Dajjal. Bukanya Konstantinopel akan keluarnya Dajjal. Adakah berarti kita tak boleh buka Konstantinopel? Nanti Dajjal keluar, jangan buka lagi Dajjal keluar. Nabi cerita sekuen daripada ataupun dia punya tasalsul siri yang akan berlaku. Selepas ni berlaku apa? Selepas ni berlaku apa? Kan? Nabi cerita tentang watarul jufatan uratan yatatawwalu ri'a'u syah yatatawwaluna fil bunyan. Kamu dapati orang yang tak pakai kasut, tak ada pakaian, jalan pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Yakni Bedouin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Bedouin ni itulah di negara Teluk tu, yang duduk di Emirat, yang duduk di Dubai, mereka tu Bedouin. Tapi sekarang tengok dia punya bangunan tinggi tak? Tertinggi di dunia. Dah lah buat, dah hampir 1 kilo dah, nak buat lebih daripada 1 kilo, 2 kilo pula nak try. Yatatawwaluna fil bunyan. Adakah berarti membina bangunan tinggi haram? Tak, tapi Nabi kata bila kamu tengok tu, tanda kiamat akan datang. Tanda kiamat akan datang. Jadi bukan berarti dengan membangun Baitul Maqdis berarti kita menyebabkan rosaknya Madinah. Tak. Tapi Nabi cerita itulah satu persatu peristiwa yang akan berlaku berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan penjelasan yang mana kita dengarkan daripada Sahih Usamaha, jadi kita kena berhati-hati jika kita lihat di laman sosial apa-apa hadis yang disebutkan, kerana mungkin hadis itu benar tetapi penafsirannya dan pemahamannya dapat menyebabkan pemahaman tersebut menyeleweng daripada maksud yang benar. Seterusnya, soalan